Bagi penyimpan emas yang berilmu, turun naik harga bukanlah perkara yang terlalu dirisaukan. Walaupun harga emas boleh meningkat dengan ketara, contohnya naik sehingga lebih daripada 10% dalam tempoh beberapa bulan, mereka tetap konsisten menyimpan. Ini kerana bukan fokus utama penyimpan emas bukan sekadar harga semasa, tapi disiplin menambah simpanan dari semasa ke semasa. Salah satu kelebihan melalui akaun emas Gap ialah anda tidak perlu terlalu terikat dengan harga emas semasa. Anda boleh menabung dalam bentuk gram emas mengikut bajet yang anda mampu, bukan bergantung pada harga emas pada ketika itu. Dengan kata lain, walaupun harga emas meningkat, anda hanya perlu fokus kepada jumlah yang anda mampu simpan setiap bulan. Sebagai contoh, dengan simpanan sekitar RM100, anda sudah memulakan langkah untuk menyimpan dalam bentuk emas. Pada masa yang sama, anda juga telah melindungi anda punya simpanan daripada dibelanjakan kepada perkara yang kurang penting. Dari masa ke masa, jumlah gram emas dalam akaun anda akan terus bertambah. Walaupun simpanan melalui akaun Gap tidak mempunyai komitmen wajib setiap bulan, mereka yang konsisten menabung biasanya adalah golongan yang berjaya membina simpanan yang kukuh. Keadaan ini boleh diibaratkan seperti kisah perlumbaan antara kura-kura dan si arnab. Walaupun kura-kura bergerak perlahan-lahan, ia tetap sampai ke garisan penamat kerana dia tidak berhenti berjalan. Begitu juga dengan simpanan emas. Konsisten walaupun sedikit lebih penting daripada besar tapi tidak berterusan menyimpan. Bagi yang berminat untuk mula mengukuhkan kewangan melalui simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya. InsyaAllah saya dapat bantu anda sebaiknya. Ingat, jangan tukar yang nak menyimpan, simpanlah sehingga anda kaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.